Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al Hijrah? Kembali dalam Hijrah Prihatin dan kali ini saya bersama dengan Tilmiz Fahmi. Ya, saya Abang Hanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Fahmi, kita kat mana dan kita nak buat apa hari ni? Kita sekarang ni berada di PPR Desa Tun Razak. Sekarang ni kalau kita tengok di belakang ni, kita ada sedang mengacau bubur lambuk dan kita nak agihkan pada petang ni sebelum kita berbuka puasa. Itu dia. Dan yang bestnya kita juga turut disertai tim My Salam dan juga Pertubuhan Al-Khadir. Tapi nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita kenalkan dulu. Jom. Secara asasnya Kongsi Masalah ini adalah satu inisiatif daripada pihak kerajaan yang dioperasi daripada pihak Gerisa Takaful untuk di mana kita memberikan dua jenis manfaat, iaitu manfaat hospitalisasi berjumlah RM50 satu malam. Sekiranya mereka diwakilkan di mana-mana hospital kerajaan lah, maksimum 14 hari. Juga satu lagi manfaat iaitu penyakit kritikal, pembayaran RM8,000 secara one off kepada bagi mana-mana penyakit kritikal yang tersarat dalam skim masalah. Alhamdulillah, kita start masak bubur lambuk daripada pukul 9 tadi. Kita masak 3 periuk. Harap-harapnya cukuplah untuk penduduk kat sini. Kita lawan siapa paling banyak. Boleh, 1, 2, 3. Takutnya banan yang laju sangat. Alhamdulillah, selesai sudah misi skuad bubur lambuk Hijrah Prihatin di PPR Desa Tun Razak. Kita dah masak bubur lambuk. Lepas itu kita buat apa lagi, Fahmi? Kita agihkan bubur lambuk tu. Kita sediakan, kita packaging dia dalam cantik-cantik. Lepas tu kita agih ke rumah-rumah. Lepas tu kita ada bagi tadi sumbangan tadi. Betul. Dan kita juga ada buat ziarah rumah ke rumah. Kita bagi bantuan keperluan asas kepada keluarga Encik Yusri. Dia ni sakit kencing manis kritikal. Ya Allah. Dan seorang lagi tadi. Dan seorang lagi Encik Hamidi. Dia ni pula suami isteri kena stroke. Encik Hamidi dan Encik Yusri. Ya. Jadi kita doakan kesembuhan dan kesihatan buat mereka berdua, dan juga kita ada bagi agihan barang keperluan asas kepada golongan-golongan OKU dan juga asnaf di sekitar Kariah sini. Ni kami nak tolong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom.